Pada zaman ini, lencana tidak menipu. 240 di sini contohnya betul-betul bermaksud 2.4 liter. Dan pada zaman ini juga, kemewahan sinonim dengan ketahanan. Handle pintu ni contohnya, dia rasa berat, mekanikal dan dia konsisten di semua pintu. Dan pada zaman ini juga, ada sebuah model yang penting untuk Mercedes. Inilah dia Mercedes-Benz E-Class W210. Ya, Mercedes-Benz E-Class W210 ini dah pun hampir berusia 25 tahun dan mungkin anda nampak ia sebuah sedan eksekutif biasa saja atau budak Gen Z sekarang panggil nampak awam. Tapi tahukah anda, ia tetap sebuah model yang penting untuk Mercedes. Selain dari bentuk sedan ini, ia juga hadir dengan bentuk station wagon dan ia juga berkongsi komponen dengan model-model CLK dan CLK Convertible serta berkongsi komponen dengan sebuah jentera lumba. Bukan jentera lumba biasa-biasa, tetapi satu jentera lumba yang radikal dan ikonik pernah dihasilkan oleh Mercedes. Mercedes W210 mula dikeluarkan pada tahun 1994 menggantikan generasi W124 dan tamat pada tahun 2003. Sepanjang tempoh pengeluarannya, E-Class W210 ini melalui beberapa kemaskini seperti facelift dan penambahan ciri baharu. Sebagai contoh, pada tahun 2000, ia mula hadir dengan paparan pelbagai fungsi, steering dengan butang pelbagai fungsi, sistem audio, navigasi dan telefon. Ada beberapa bentuk badan, sedan dan wagon. Nampak panjang yang ini. Ada juga model CLK yang nampak seakan W210 tapi ia sebenarnya berasaskan C-Class. Kalau sekarang pula kita ada CLE yang terus menggantikan C-Class Coupe dan E-Class Coupe. Satu fakta, hampir semua generasi model E-Class untuk pasaran Malaysia sehinggalah E-Class generasi terkini dipasang di kilang di Malaysia, termasuklah model generasi sebelum ini iaitu W124. Hanya generasi ini W210 untuk pasaran Malaysia yang hadir dalam unit CBU made in Germany. Cuma unit yang kami pandu uji ini ialah sebuah unit Recon. Pilihan enjin sangat meluas bergantung kepada pasaran. E-Class W210 ini pernah ditawarkan dengan enjin petrol 4 silinder, 6 silinder, V6, V8 dan juga ada enjin diesel 4, 5 dan 6 silinder. Cuma unit yang kita pandu uji ini, variant E240 datang dengan enjin V6 bersesaran 2398cc atau bersamaan 2.4 liter. Menariknya juga, pada zaman ni, komponen-komponen simple pun made in Germany. Contohnya, ini dan juga ini. Sebenarnya, ini ialah zaman di mana emblem ataupun lencana tidak menipu. Maksudnya, kalau ditulis kat sini E200 bermaksud 2.0 liter, E230 bermaksud 2.3 liter dan macam ini contohnya E240 betul-betul bermaksud 2.4 liter. Ada juga contoh varian yang lebih besar macam AMG, E50 dan E55 bermaksud 5.0 dan 5.5 liter. Dan untuk E-Class W210 ini paling besar, E60 AMG. Anda teka berapa cc dia? Ya betul, 6 liter. Begitu juga dengan BMW pada zaman ini. Contohnya BMW 5 Series E39, jika dia tulis 528, betul-betul bermaksud 5 Series 2.8 liter. Menarik betul zaman ni. Untuk yang generasi terkini pula, contohnya jika tulis E200, E250 atau E300 misalnya, kebanyakannya diasaskan dari enjin ataupun block enjin yang sama sahaja, cuma output sahaja berbeza. Ini bagi saya ada dua sebab. Yang pertama adalah untuk jimatkan kos pengeluaran ataupun operasi kilang. Jadinya satu block enjin sahaja mereka perlu hasilkan dan hasilkan output kuasa berbeza. Sebab kedua pula ialah kerana kecanggihan teknologi. Ini kerana sekarang dalam industri sistem elektrikal ataupun elektronik kereta sudah cukup canggih untuk menghasilkan output berbeza dari block enjin yang sama. Untuk pilihan transmission pula, W210 ni masa mula-mula dikeluarkan dulu, dia ambil sahaja kotak gear dari generasi sebelum ini, W124, iaitu unit automatik 4 kelajuan. Cuma kemudiannya W210 menerima kotak gear baharu 5 kelajuan seperti yang ada pada model pandu uji kita ini. Untuk pacuan roda pula, sudah tentulah secara tradisionalnya Mercedes menggunakan pacuan roda belakang ataupun rear wheel drive seperti model ini juga. Cuma W210 juga pernah ditawarkan dengan pilihan 4MATIC iaitu all wheel drive di beberapa pasaran seperti Amerika Utara dan juga
Eropah. Satu lagi ciri baru yang datang pada kemudian sikit pada pengeluaran W210 ni ialah satu ciri touch shift pada transmission dia, iaitu di mana kalau macam ini dia ada D dan boleh pilih gear 4, 3, 2, 1 secara individu. Yang touch shift tu sebelah gear D korang boleh pilih mode manual dengan menggunakan tambah dan tolak. Ciri seperti touch shift tu mungkin satu ciri yang sangat biasa untuk kereta hari ini, tetapi anda bayangkan 25 tahun dahulu Mercedes telah pun tawarkan pada kereta yang anda boleh beli. Untuk rekaan luaran, Mercedes-Benz E-Class W210 ini ialah suatu contoh di mana pengeluar-pengeluar kereta dunia mengalami satu peralihan dari reka bentuk yang berpetak bersegi kepada reka bentuk yang lebih bulat dan lebih beralun. Ini anda dapat lihat seperti di bentuk bumbung, bentuk lengkuk di tingkap dan juga di lampu depannya. Seterusnya, Mercedes-Benz E-Class W210 ini merupakan model pertama Mercedes dengan lampu xenon selepas zaman halogen. Jadi sudah tentulah sekarang mereka telah pun beralih kepada LED pada model-model yang terkini. Dan satu lagi, masih bercakap di bahagian ini, kalau anda perasan sebenarnya bonnet W210 ini yang dengan rekaan ada lekuk-lekuk dan melengkung dan sisi-sisi yang bulat ini sebenarnya menunjukkan satu tahap kemampuan tinggi Mercedes dari segi kejuruteraan mereka dan juga penjagaan kualiti. Kerana kalau anda pernah bekerja dalam bahagian pengeluaran, anda akan tahu betapa kompleksnya untuk menghasilkan satu panel besar sekeping dengan bentuk yang kompleks ataupun yang tidak begitu biasa. Dan saya yakin mereka-mereka yang bekerja di bahagian QC ataupun kawalan kualiti cukup tak suka benda ni. Bercakap mengenai lampu depan ini juga, rekaan lampu depan besar kecil sepasang ini cukup ikonik juga dan dapat gelaran Mercedes lampu mata belalang dari kita orang Malaysia. Dan E-Class W210 ini secara peribadi bagi saya bukanlah sebuah Mercedes E-Class yang paling cantik. Cuma reka bentuknya satu penampilan yang tegap, solid dan juga stabil. Kita kembali semula ke tempat duduk pemandu ni. Okey, apa yang boleh saya komenkan untuk Mercedes E-Class W210 ini? Bahagian dalam dia dua benda, iaitu rasa tenang dan juga ada rasa ianya dicipta dengan build to last. Okey, untuk tenang ni, dia semuanya ialah satu gabungan dari segi contoh macam bahan kulit yang dia guna, bau dia, lepas tu pemukaan-pemukaan getah. Plastik pun kalau dia guna pun kita dapat rasakan dia plastik yang bukanlah kualiti paling rendah dan nampak macam akan tahan lasak. Kemudian tempat-tempat yang kita jarang nampak dan jarang sentuh pun dia berikan permukaan macam karpet. Contohnya di bahagian lutut sini, di bahagian pantai dan bumbung ini pun karpetnya agak tebal juga macam dalam hotel 5 bintang. Kemudian build to last pula berkaitan dengan yang saya cakap tadi pasal ketahanan. Baik, sebagai contohnya, semua butang-butang di dalam kereta ini masih terasa jelas dia punya pergerakan dan juga tekanan dia. Dan konsisten juga di semua butang-butang dekat kawasan yang sama. Lagi satu yang paling ketara bagi saya contohnya ialah di sini, tuil untuk lampu signal dan juga dia punya wiper. Terasa sangat berat dan juga dalam masa yang sama lembut dan sedap untuk dioperasikan. Dan ini sebenarnya satu benda yang kita gunakan secara kerap. Sekali kita pandu kereta pun lebih dari 10 kali kita gunakan. Tapi bayangkan dengan umur kereta ini, rasa ini bagi saya memang sangat jelaslah menunjukkan falsafah build to last itu. Baik, sekarang kita beralih pula kepada beberapa ciri-ciri unik dan penting yang ada pada Mercedes E-Class W210 ini. Dan ciri-ciri ini sebenarnya menggambarkan betapa over-engineeringnya atau terlebih canggih, terlebih kejuruteraan model-model Mercedes pada zaman ini. Yang pertamanya sebagai contoh ialah dia punya mono wiper. Seterusnya ada satu ciri yang mungkin ringkas juga tapi sebenarnya berguna, iaitu ada satu butang di sini untuk anda jatuhkan ataupun baringkan perehat-perehat kepala di belakang. Kenapa ada satu ciri ni? Ini penting ataupun mungkin bergunalah bila anda memandu berseorangan. Jadinya anda tekan saja ini
dan semua perehat kepala belakang dibaringkan dan anda dapat melihat ke belakang dengan lebih jelas melalui cermin pandang belakang ini. Seterusnya, kalau anda perasan di sebelah kanan steering ini langsung tak ada sebarang twill. Segala-galanya belah kiri yang macam kita tengok tadi. Jadinya untuk kawalan lampu dan juga sistem pencahayaan Mercedes E-Class ini sebenarnya ialah di sini. Ada satu switch yang kalau korang pusing ke kanan untuk lampu kecil dan tahap kedua untuk lampu besar. Dan ada lagi dua ikon di sini untuk lampu kabus depan dan juga lampu kabus belakang. Cara untuk mengaktifkannya, tarik sekali untuk lampu kabus depan dan tarik sekali lagi keluar untuk lampu kabus belakang. Dan anda juga mungkin perasan ada satu lagi ikon di sini, huruf P dan juga kiri kanan. Dan ini sebenarnya untuk lampu side parking lights. Cara aktifkan dia, pusing sikit ke kiri untuk side parking light sebelah kanan menyala dan pusing lagi ke kiri sini untuk side parking light sebelah kiri menyala. Fungsinya, side parking lights ini dia boleh dinyalakan semasa enjin kereta dimatikan dan anda meninggalkan kereta. Dan saya masih ingat lagi masa saya kecil-kecil dulu, nampak sebuah Mercedes berhenti tepi jalan, ditinggalkan tepi jalan dengan lampu sebelahnya menyala, dan bila besar barulah saya tahu ianya sebenarnya side parking lights. Dan ini untuk tujuan keselamatan bila kereta anda ditinggalkan di tepi jalan di tempat-tempat yang gelap. Baik, satu lagi fungsi yang sebenarnya biasa saja, sangat ringkas, tapi pemiliknya sendiri secara peribadi sangat-sangat suka, iaitu lampu di sini ataupun namanya puddle lights, lampu untuk tunjuk bawah lah di waktu malam. Ia satu ciri yang sebenarnya dah menjadi kebiasaan untuk kereta-kereta baru, cumanya pada W210 ini ia dipancarkan dari bawah pintu ini. Kalau anda perasan, kereta-kereta baru dia dipancarkan dari bawah cermin sisi. Kereta-kereta baru juga lebih fancy lah saya boleh katakan. Pancaran lampunya ada berbentuk logo lah, bentuk gambar-gambar lah. Yang ini ringkas, simple, straightforward. Lampu kuning yang menyuluh permukaan tanah di bawah. Okey, jika anda lihat di sini ada butang-butang untuk kawalan sudut tempat duduk pemandu secara berkuasa lah ataupun powered. Anda tolak ini contohnya untuk ke depan, ke belakang, dan ini untuk dia punya sudut sandaran. Ini dah menjadi kebiasaan dan diteruskan sehingga model-model Mercedes E-Class dan juga Mercedes lain sehingga hari ini. Cumanya di sini ada satu lagi butang dan ini sebenarnya adalah untuk mengawal sudut ataupun ketinggian steering. Cuma pada model inilah, unit ini dia dah tak berfungsi lah. Berbezanya dengan model-model Mercedes yang sekarang, switch untuk pelarasan steering ini masih secara berkuasa tetapi terletak di belah kiri kolom steering. Dan akhir sekali saya nak tunjukkan dua butang di kawasan konsol gear ini. Yang pertamanya anda perasan ada satu butang ini dengan huruf W dan S. S ini untuk standard, untuk kegunaan di jalan raya biasa, di cuaca biasa. Tetapi untuk W ini ialah winter, di mana kereta ini akan menghadkan dan juga mengawal penghantaran kuasa untuk dioptimumkan kepada permukaan yang lebih licin ataupun jangkauan rendah. Seterusnya satu lagi butang ialah di sini, ASR off. Ini sebenarnya satu butang juga yang macam kalau kereta biasa pada hari ini, iaitu butang TC off ataupun traction control off. Cuma ini ialah satu mungkin boleh dikatakan versi awal untuk fungsi ini. Dan bila kita tekan ASR off ni, akan naik satu tanda amaran di papan pemuka. Untuk bahagian belakang, rasanya sebagai sebuah E-Class kita kena komen juga, sebab ramai juga pemilik-pemilik E-Class yang mengupah pemandu peribadi untuk mereka bergerak ke mana-mana. Di sini saya boleh katakan yang E-Class W210 ini cukup selesa dari segi postur duduknya. Kita boleh rasakan yang pereka dia ataupun jurutera dia memberikan pemikiran yang mendalam ataupun kajian yang mendalam untuk sudut ini bagi keselesaan kepada penumpang di belakang. Apa yang ada di sini taklah banyak sangat, macam USB charger semua tu tak ada lah, tapi corong aircon untuk belakang ini ada. Kemudian di konsol tengah ini ada satu perehat tangan yang kita boleh letakkan ini, dan ada sedikit pemegang cawan. Cuma di sini plastiknya bukanlah terasa begitu berkualiti sangat. Dan satu perkara yang jarang ada untuk kereta-kereta baru hari ini ialah di sini kita boleh nampak ada satu poket ataupun macam ruang yang sebenarnya saya percaya sebenarnya untuk habuk rokok. Mercedes E240 ini dibeli pada tahun 2001 dengan harga RM286,650. Jika kita guna formula inflasi, harganya hari ini
bersamaan kira-kira RM470,000. Mahal ke? Mahal juga sebenarnya, sebab E-Class terbaru dijual pada harga bermula RM355,000. Okey, jadi bila memandu kereta-kereta macam Mercedes E-Class W210 ni, membuatkan kadang-kadang saya berharap yang tak tahulah kalau kita nanti satu hari nanti kita akan ada satu teknologi yang kita boleh bukan sekadar kita sampaikan video dan audio melalui media digital ni, tapi juga mungkin nanti kita boleh sampaikan juga bau. Sebab je saya memang nak anda-anda semua yang kalau tak pernah rasa, mungkin dapat rasa sekali macam mana bau kita duduk dalam kereta yang lama. Bukanlah lama sangat, tapi kereta-kereta dari era macam ni. Sebab dia punya bahan-bahan yang digunakan tu sangat berbeza dari bahan-bahan yang kereta-kereta sekarang guna. Bukan setakat berbeza, tapi juga dia punya kualiti bahan tu, jenis bahan tu. Dan mungkin juga zaman-zaman ni industri tak terlalu kisah sangat pasal alam sekitar ke, mungkin kan, dan benda ini kita boleh nampak dalam pembinaan enjin contohnya. Jadi itulah bila kita duduk je, sebab saya dulu dah pernah duduk dalam kereta ni. Memang unit ini dah lama sangat, lebih 10 tahun. Dan bila saya duduk semula untuk penggambaran ni, terus mengingatkan saya pada memori saya bawa kereta ni dulu. Dan kalau kita tutup mata pun kita boleh terus agak kereta ni dia punya umur berapa, daripada era mana. Seterusnya, posisi memandu E-Class W210 ni kita akan rasa macam agak commanding, kita rasa yakin. Mungkin dia punya sudut steering dengan saiz steering besar, dan juga dia punya rim steering ni yang sebenarnya agak halus nak compare dengan kereta-kereta zaman sekarang. Dia punya tempat duduk, dia punya sudut papan pemuka, semuanya memberikan saya satu rasa commanding dan juga yakin. Dan saya tak tahu, ini juga mungkin psikologi. Bila kita memandu kereta-kereta yang lebih premium, bukan saja Mercedes dan bukan saja Mercedes yang lama macam ni, reaksi trafik pun boleh jadi berbeza. Cara orang bagi laluan pada kita nak tukar lorong ataupun kita nak masuk simpang. Saya tak tahu macam mana dengan pengalaman anda semua yang pernah memandu kereta-kereta premium yang ada logo ataupun lencana yang premium, yang jelas, yang ikonik. Adakah anda juga rasa macam tu? Kita bukannya nak minta dihormati, tapi entah kenapa saya sedar reaksi trafik macam agak berbeza sikit dari sudut tu lah. Mercedes E240 ni dia datang dengan enjin V6 6 silinder naturally aspirated. Output dia lebih kurang 168 horsepower dan 220 lebih Nm torque macam tu lah. Kalau kita tengok untuk konteks hari ini, 168 horsepower itu bukanlah satu amount yang besar. Kalau kita ambil contoh pun, Honda Civic 2025 ataupun yang terbaru Civic FE itu pun mampu menghasilkan output kuasa yang sama. Walaupun dia pakai enjin 1.5, tetapi sudah tentu dengan turbo lah. Yang ini sifat enjin lama ni dengan sesaran besar, dia punya output kuasa pun banyak tu je. Cuma untuk kereta-kereta zaman ini dengan naturally aspirated, dia punya kuasa puncak tu sebenarnya adalah di hujung-hujung sedikit. Tapi walaupun di hujung, sebenarnya talaan kotak gear E-Class W210 ini dia agak relax dan tenang juga. Sebagai contoh, bila saya bawa 40 ataupun baru 60 km sejam, secepat-cepatnya dia nak cuba tukar ke gear yang lebih tinggi. Mungkin dia punya torque dia mencukupi. Seboleh-bolehnya dia tak nak lebih pun RPM 2000. Macam sekarang, saya nampak 60 km sejam dia dah pun pakai gear 5. Kalau saya tukar dekat sini gear 4, barulah nampak RPM tu naik. Maksudnya tadi 60 km sejam dia dah pakai gear 5. Walaupun sebenarnya RPM dia ni red line-nya melebihi 6000. Kecuali bila kita tekan sedikit, setelah kotak gear dia berfikir sekejap, barulah dia turunkan satu atau dua gear, bawa kita ke RPM yang lebih tinggi dan terus tarik kita menambah kelajuan. Tetapi bila anda bawa kereta-kereta macam ni, E-Class W210 ini dengan saiz macam ini, dengan prestige dan juga dengan image macam ni, anda sebenarnya takkan nak bawa laju pun. Sebab bentuk kereta macam ni dia lebih sesuai, nampak dipadu dengan tenang.
Dan anda sendiri pun akan rasa macam nak padu dengan tenang. Sebab macam saya cakap tadi, kabin dalaman ni dia rasa tenang dan juga macam build telas tadi kan. Tapi tenang itu sebenarnya membuatkan kita macam rasa sampai rumah lambat sikit pun tak apa. Ataupun kita dah nak sampai rumah tu, kita menyimpang sikit lalu jalan jauh sikit pun tak apa. Ataupun kalau kita duduk rumah tu, tiba-tiba orang rumah kata, "Bang, beli gula kejap." Satu barang sahaja nak beli ke kedai runcit pun tak apa, kita tak cakap, "Okey, boleh." Kita sanggup sebabnya nak luangkan masa dalam kereta ini. Kita rasa sebab macam saya cakap tadi, kesemua bahan-bahan teknologi dia, apa ciri-ciri dia jadikan itu secara kombinasi memberikan kita rasa keselesaan dan juga ketenangan. Dan walaupun tadi saya kata output dia boleh tahanlah 160 lebih dan juga 220 Nm torque, dan kelajuan maksima dia pun saya tak pastilah, tapi di meter kelajuan ini lebih kurang 240 km sejam, dan saya yakin dia boleh capai 220 km sejam masa kereta ini baru. Tetapi anda tak akan mahu bawa kereta ini macam ribut. Maksudnya pertukaran kelajuan dengan mendadak, pecut dengan mendadak, brake mendadak, masuk corner macam kita bawa kereta track, tidak. Mungkin dia mampu untuk dipandu pada kelajuan tinggi tetapi masih dengan cara yang tenang. Sebagai contoh, meluncur di lebuh raya kelajuan yang agak tinggi 160 atau 180 km sejam, tapi kita kekal sahaja di kelajuan itu. Kereta ini dan kereta macam ini akan buat benda tu dengan cukup selesa. Dan sebenarnya kereta besar macam ni kita tak seronok sangat bawa terlalu perlahan. Kita bawa sikit antara 60 ke 100 lebih macam tu. Itu dia punya julat yang selesa. Seterusnya, kalau kita sentuh bab pemanduan Mercedes-Benz, rasanya mungkin tak sah kalau kita tak sentuh ataupun kita tak bincang juga mengenai BMW, iaitu lawan sejati kepada Mercedes-Benz sejak azali lagi lah. Lawan kepada E-Class W210 ini pada zaman ini sudah tentulah BMW 5 Series E39. Secara umumnya BMW akan menawarkan ataupun memberikan rasa pemanduan yang sedikit lebih sporty. Contoh, lalaan suspension dia keras sedikit dan steeringnya lebih tepat dan lebih jitu berbanding dengan Mercedes. Sama tahap lah. Sebagai contoh, Mercedes E240 dengan BMW 525 contoh. Dan kalau untuk model prestasi tinggi sekalipun, sebagai contoh BMW M5 dengan Mercedes yang ini E50 ataupun E55 AMG, pun saya dapat rasakan yang BMW itu lebih sporty. Mercedes ni walaupun dia disumbat dengan enjin besar, enjin berkuasa, dia punya karakter pemanduan dia secara keseluruhannya tetap akan lebih macam malas sedikit lah. Mungkin lebih mirip dengan American muscle car. Jadinya kalau nak katakan kereta-kereta ni orang, Mercedes-Benz ni mungkin macam rockstar yang lantang tetapi perangai dia tak berapa terjaga sangat. Tapi kalau BMW pula, dia mungkin seorang ahli taekwondo yang output dia tak besar tetapi tepat, dan juga dia fikir betul-betul dia nak buat apa. Jadi secara kesimpulannya, saya boleh katakan yang Mercedes E-Class W210 ini dan juga model-model lain dari zaman ini, hujung 90-an hingga ke awal 2000, adalah kereta yang dibina dengan falsafah build to last. Segala-galanya jadi lebih jelas bila anda pandu sendiri. Walaupun kereta ni umurnya dah hampir 25 tahun, segala-galanya masih terasa solid. Contoh, respon steering dia pun masih boleh tahan lagi, dan cara dia menyerap hentakan pun masih dikira sangat baik untuk kereta dengan umur dia. Dan benda build to last ini, saya tak pasti kalau anda perasan ataupun tidak, sebenarnya bukanlah terlibat pada kereta sahaja dari zaman ini. Sebenarnya produk-produk lain pun, sebagai contoh mungkin kasut sneakers ataupun seluar jeans ataupun jam tangan pun mengalami benda yang sama. Kalau anda beli barang-barang yang saya sebutkan tadi, mungkin dari pasaran pre-loved ataupun vintage, dan anda bandingkan dengan barang yang sama kelasnya, sama jenamanya dari butik pada hari ini, anda akan nampak perbezaan kualiti. Mungkin teknologi yang lama tu lebih terkebelakang lah, sudah tentu. Tapi dari segi kualiti tu, barang yang lama tu terasa lebih berat, lebih kenyal dan macam memberikan lebih nilai pada kita. Dan samalah juga macam Mercedes E-Class W210 ini pun, anda boleh rasakan dia macam lebih berat, lebih solid dan akan mampu bertahan lebih lama dari Mercedes-Mercedes model yang baru akan datang.
Dan ini bukanlah salah Mercedes ataupun salah sesiapa. Ini hanyalah realiti industri sekarang yang mahukan consumerism, yang mahukan anda beli produk mereka, tukar produk mereka, tukar baru setiap beberapa tahun. Jadi tak hairanlah kalau anda tengok apa-apa barang yang anda beli hari ini, selepas 3 tahun, selepas 5 tahun akan mula rosak. Itu benda biasa. Dan macam saya cakap tadi juga, walaupun Mercedes E-Class W210 ini bukanlah model E-Class yang paling cantik di mata saya, tetapi sekarang bila tengok satu contoh yang terjaga rapi macam ni, saya rasa macam seronok pula tengok kereta ni. Bukanlah cantik, tapi seronok tengok barang lama yang dijaga rapi. Jadi itu saja video kita untuk kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih menonton.